Baru-baru ini itulah dalam sebuah video yang menunjukkan pasangan suami isteri memakai baju kahwin di sebuah butik telah meraih tumpuan ramai. Menerusi video yang dimuat naik oleh Azura Bohari 88 di TikTok, kelihatan seorang individu sedang merakam ibu bapanya di sebuah butik baju. Dalam video itu dapat dilihat ibunya mencuba-cuba saja baju kahwin berwarna hijau kerana itu adalah warna kegemarannya. Bapanya juga kelihatan sedang memakai baju pengantin itu di sebalik langsir selepas dipaksa ibunya. Tambahan pula, ibunya turut meminta full set bagi aksesori baju pengantin itu dan dipaparkan sedang didandan oleh pekerja butik itu sambil duduk di atas sofa. Di akhir video berkenaan, ibu bapanya dilihat sedang bergaya dan menunjukkan kemesraan seperti pengantin sambil dirakam olehnya. Dalam pada itu, tinjauan di ruangan komen mendapati rata-rata netizen turut suka dengan gelagat pakcik dan makcik yang disifatkan amat sweet.